your medal. Inilah aku selepas sampai di Marang, berenang dari Pulau Kapas. Finisher. Time berapa? Hari ini aku nak berkongsi pengalaman aku masuk Kapas Marang Swimathon, yang juga merupakan event open water swim pertama dalam hidup aku. Sebelum aku start, aku nak beritahu yang aku ni bukan start dari kosong lah kalau buat berenang ni. Sebab first of all, terima kasih kepada mak aku sebab dia yang masukkan aku dulu dalam kelas renang time aku kecil-kecil dulu. So, aku ada basic renang, cuma perlu dipolishkan sikit lah. Dan juga last year aku start berenang balik masa aku tengah prepare aku punya triathlon Olympic distance. Semua kenal Pulau Kapas Terengganu kan? So aku dah daftar diri aku untuk participate satu event yang dianjurkan oleh Kerajaan Negeri Terengganu, iaitu dipanggil Kapas Marang Swimathon. Dia merupakan satu event di mana kita akan berenang daripada Pulau Kapas sampai ke Pantai Kelulok Marang, iaitu 6.5 km of open swim. So aku buat video ni untuk dokumentasikan training dan juga event dia lah. Time daftar Kapas Marang, aku stay kat France. Aku start pergi training renang seorang-seorang diri di kolam yang berhampiran dengan rumah aku. Kalau lama tak berenang, mula-mula tu 1 km aku rasa susah. Tapi bila selalu berenang, so Alhamdulillah lah, makin lama makin mudah sebab badan dah start adapt dengan sukan renang ni. Aku start pergi antara 3 hingga 5 kali seminggu ke kolam. Dan biasa aku renang dalam 1 hingga 3 km, depend atas mood. Dan sekali tu aku try untuk berenang long distance. Okay, aku baru buat distance renang yang paling panjang aku pernah buat, 7 km. Aku tak kat sini start. Penat penat. Muscle penat. Muscle sangat. 2 jam lebih duduk dalam air. Right, aku buat 7 walaupun event nanti 6.5 sebab aku tahu dalam laut nanti mesti tersasar sikit. So baik prepare lebih sikit lah. Okay, so baru lepas swimming 3 km. So ada 2 hari lagi tinggal kat France. Hari ni dan esok, so balik ke Malaysia. Dan balik ke Malaysia aku rasa baru ada peluang untuk berenang dekat laut, dekat open sea. Sebab sini best memang best, tapi kolam mandi. Sebab nanti event bukan dalam kolam mandi, dalam laut. Jadi kena biasakan juga dengan ombak, dengan air masin semua tu. Tapi aku happy sebab sekarang ni buat 3 km tak rasa penat sangat lah. Aku rasa macam body makin adapt lah dengan sukan renang. Esok last day dekat France sebelum balik Malaysia, kita tengok kalau pergi berenang tak lagi. And this week aku rasa mungkin 5 kali aku pergi kat kolam. So aku rasa macam badan aku slowly fit untuk berenang. So Alhamdulillah. Hari ni just testing, test drive in Terengganu water. Ya, apa I can see, boleh nampak apa jellyfish sebelah ni. So okay, dia tak ada gigit-gigit. So okay. Ikan ada 1-2 ekor je kecil-kecil. Okay je. Okay, bagus Adib. Adib pandai swim. Time aku kat Malaysia, aku memang ambil peluang bila boleh untuk pergi berenang kat lautan. Ni juga sebenarnya kelebihan bila duduk kat Terengganu, aka negeri paling bahagia. Even time aku bercuti di Pulau Kapas dengan wife aku pun, aku ambil kesempatan untuk berenang dekat sana untuk biasakan diri aku dengan lautan. Berenang dekat laut dengan berenang dekat kolam ni dia sangat berbeza. Sebab first of all, air laut ni dimasin, so senang rasa dehydrated. Dalam kolam ada line dekat lantai, jadi senang nak tahu ke arah mana kita nak pergi. Tapi kat laut ni kita selalu kena sighting untuk tahu arah. Dan juga di lautan ada ombak, so dia macam 2 sukan berbeza. Okay, one day before race, kita pergi ke Marang yang akan mengambil masa 1 jam suku lebih kurang. Tapi dalam video ni kita akan sampai ke Marang dalam 3, 2, 1. Okay, kita sampai ke Marang, sampai ke JT Marang untuk ambil race kit di belakang. Let's go. Okay, unboxing dalam kit yang dia bagi. Firstly, kita ada baju ni. Baju finisher walaupun belum finish. Dekat sini tulis
so painful, you will come back for more. Tengok. Next kita ada juga swing cap warna putih, sponsored by Decathlon. Dah tahun ni tak ada tulis kapas marah apa-apa. So basically just ni dengan ni. Dan satu lagi ada chip iaitu bracelet, tapi kita akan kutip dekat peluh kapas pagi esok. Dan dapat free gift bag ni sekali. Untuk esok race esok, ni barang-barang yang aku akan bawa. So this adalah buoy. Di dalam buoy ni akan ada refuel. Refuel mungkin 2 yang aku akan makan time berenang. Satu sebelum start. And then yang ni air untuk buat endurance, dan aku akan prepare dalam ni, benda ni. Second goggle spare masuk juga. Ni anti fog masukkan juga. Vaseline sebab kadang-kadang melecet dekat sini, dekat bawah ketiak melecet. Ni pakaian aku. Aku punya goggle utama, baju dan seluar. Dan swing cap sponsored by Decathlon. Dan yang penting juga yang aku akan masukkan adalah phone aku. Masuk ke dalam panggil apa? Phone pouch. Masuk dalam phone pouch macam tu. Dan phone akan masuk dalam ni sebab aku nak share location kepada orang-orang yang tercinta, keluarga, isteri semua, supaya dia orang boleh follow aku punya position live dekat atas laut. Okey, apa yang penting juga sebab kita main dengan lautan adalah kita kena tengok macam mana ombak esok. Dan di sini kita boleh nampak tide dalam pukul 9 sampai pukul 1 macam tu. Dia mostly flat. So insya-Allah tide tak besar sangat dan cantik-cantik aja untuk esok. Pagi hari event, aku bangun awal sebab nak kena pergi ambil bot awal untuk pergi ke Pulau Kapas. Aku tiba di jeti Marang waktu subuh. Kami seterusnya berlepas ke Pulau Kapas dengan bot, tapi bot ni one way ride je. Nanti balik kena guna kudarat sendiri. Sampai kat Pulau Kapas kena pergi buat body marking, lepas tu prepare kali terakhir. Pakai Vaseline, sunscreen, adjust ketat goggle, warm up, semua tu lah. Dan masing-masing memang nampak ready untuk berenang. Time ni aku memang duk ulang dalam kepala aku, you have been training for this day, everything is going to be fine. You are ready. You are ready. So sampai kat sini aku dah memang tak ada point untuk kata aku tak nak buat. Aku kena buat dan aku akan buat. Dan pada pukul 8.15 pagi, maka kami bermula. Pada 500 meter pertama ni, dia rasa serabut sikit sebab orang ada di kiri, kanan, depan, belakang kita. Dan aku memang tak sempat nak layan korel kat bawah sebab nak elak makan kaki orang depan. 1 km pertama aku rasa mudah, smooth. Dalam 1.5 km aku start berpisah dengan crowd yang ramai sebab aku nak stick to my initial plan dan bukan mengikut orang ramai secara membuta. Untuk membantu arah tuju perenang, terdapat buoy marker setiap 500 meter. Tapi sebenarnya nak sunting buoy ni bukanlah semudah yang nampak bila kita di lautan. Open water swim ni dia bukan macam event lari di mana kita boleh ikut je jalan yang diberi. Di lautan ni kena main juga dengan arus lautan, kena pandai sighting, strategi masing-masing. Pada kilometer ketiga aku angkat kepala, tengok aku seorang-seorang je kat tengah laut. Aku ingatkan tersasar sebab memang tak ada kayak, tak ada perenang. Dan lepas tu aku dah nampak abang kayak seorang. Aku tanya dia, aku kata aku ni sesat ke? Dia kata tak, trajectory aku bagus. Ramai sebenarnya yang tersasar ke arah selatan di tolak ombak. Aku pun teruskan renangan aku seorang-seorang diri di tengah lautan. Dan kadang-kadang ada bobo lalu bawah aku kasih kata-kata semangat. Tapi sayang aku tak ada video time aku duduk berenang seorang-seorang diri di lautan dalam. Pada kilometer terakhir, bila dah nampak finish line, aku memang swim mode autopilot. Tangan kaki semua rasa automatik. Sampailah bila tangan aku tersentuh pasir pantai. Yeay. 2 jam 30 minit. Okay, Adi, congratulations. Show your medal. Finisher. Time berapa? 2 hours 30 minutes. But that is my watch. Itu jam Yang officially I don't know because tadi kena berjalan daripada pasir sebab macam
1 meter daripada finish line. But 2 hours to tunggu. Okay. Good luck. Yeah. Are you proud of yourself, Adib? Patah 2 kata. Okay, Alhamdulillah. Tak ada injury, tak ada benda-benda yang pelik-pelik berlaku. Semuanya okey, tak ada drifting banyak sangat. Ni pun tak sakit. Okey, tak panas. Alhamdulillah, tak ada benda pelik-pelik, tak kena sengat bobo. Mungkin ada tapi cuma tak sedar sebab dengan adrenaline memang tak sedar apa-apa. So tadi tengok result number 5 in kategori 2029. So first experience not bad. 2 hours and a half. Alhamdulillah niat nak masuk suka-suka, tapi tiba-tiba tertop 5 pula dalam kategori umur 20-29 tahun. Tahun ni podium sampai nombor 5, tapi aku mana tahu, aku habis tu terus aku balik. Rupanya sebenarnya malam tu ada penyampaian hadiah untuk top 5 setiap kategori. Tapi tak apalah, nanti aku claim balik hadiah. Aku sangat berbangga dengan diri aku sendiri, usaha yang aku lakukan, sebab berenang ni bukan sukan main aku. Aku ni player squash, tak ada kaitan dengan berenang. Walaupun hanya 3 bulan training, aku dapat bukan sahaja tamatkan renangan aku dari Pulau Kapas ke Marang, tapi dapat finish number 5 dalam kategori age aku dan nombor 39 overall. Untuk seorang yang bukannya swimmer tegar, ni sebenarnya merupakan achievement yang baik untuk diri aku. Bak kata pepatah Melayu, di mana ada kemahuan, di situ ada jalan. Terima kasih yang menonton. À la prochaine fois. Ciao.